Asri di Kuching. Dan ini adalah perseteruan Borneo di antara Kuching City dan Sabah buat kali yang ke-12 dengan Il Gato The Cats memburu kejayaan setelah 11 tahun penubuhan untuk menuju ke Asia. Namun di hadapan mereka adalah sang badak dari laman di bawah bayu Sabah yang hanya tewas sekali saja kepada mereka dalam sejarah. Ini ada Ronald Gahwanja, perhatikan kepada larian Daniel Asri. Antaran ini menarik, tetapi sentuhan pertamanya agak menyukarkannya. Tapi berjaya menang semula. Satu chip dadan buat Ronald Gahwanja. Dan 1-0. Kuching di depan. Hanya 5 minit diperlukan. Dan ia adalah Joao Pedro yang datang dari belakang. Dan terus saja memberikan kelebihan buat Kuching City. Ya, satu perkara yang tidak ingin berlaku untuk pasukan Sabah. Kesilapan di kawasan tengah, hilang bola di kawasan itu, tetapi dengan pantas pemain-pemain Kuching City untuk membuat bantuan kepada Ronald Gahwanja yang membawa bola itu lari di kawasan yang lebih bahaya. Ini gawang. Joao Pedro, antara lolos ini menarik. Daniel Asri maukannya. Dan Damian Lim dapatkan sentuhan terlebih dahulu. Ya, satu lorongan through ball yang cukup baik di dalam kawasan kotak penalti. Tetapi agak sempit juga ruang itu dan Damian Lim bijak untuk menutup ruang, untuk mengecilkan ruang dan cuba mendapatkan bola. Joao Pedro pulihkan serangan balas untuk dimulakan. Daniel Asri di sebelah kiri. Ini dia Daniel Asri ke tengah. Ada jatuhan. Jatuhan Ramadan. Dan Petrus Sitembi. Dan Kuching mahu berpesta. Mereka boleh memulakannya lebih awal. Dan kali ini Petrus Sitembi pula dengan gandaan pada kelebihan. Pemain-pemain Kuching City cukup pemain, cukup ruang dan perkara yang dilakukan oleh Joao Pedro dan juga Daniel Asri membuat crossing. Ada forward run daripada Daniel Asri dan ya, satu cutback untuk Ramdan yang cuba membuat percubaan, tetapi ada biasan dari pemain pertahanan pasukan Sabah. Dan bola itu pergi di mana kedudukan Petrus Sitembi yang membuat tampanan yang pertama dan mencari ruang untuk menggunakan kaki kiri untuk membuat percubaan ini. Dan ya, satu percubaan yang baik daripada Petrus Sitembi untuk mendapatkan jaringan yang kedua untuk pasukan Kuching City. Yang agak rapat juga, dan Fergus Tierney ingin menggunakan kepantasan melepasi James Okwasa. Lebih pantas dari Okwasa. Antaran ke tengah di mana adanya Asad Haras. Asad Haras Arman. Ada halangannya tepat ke arah Haziq Nazli. Tapi itu antara bukaan terbaik untuk Sabah mencari jaringan pertama mereka. Setuju, Aiman. Satu gerakan counter attack dilakukan oleh Fergus Tierney dapat menewaskan Jim Okwasa dengan larian yang cukup baik dan kekuatan yang cukup baik. Membuat antaran kepada Azad yang berada di kawasan tengah. Mungkin ada biasan daripada pemain pertahanan pasukan Kuching City dan bola itu menerjah jaring. Oh, tapi kesilapan ini dan Ljubic berjaya lepas penjaga gol. Dan Duya Ljubic dapat dipertahankan oleh Rodney Kelvin Akwensimi. Betul. Kesilapan daripada Haziq bermain di kawasan tengah dan hilang bola Moses tadi. Dan Ljubic ada ruang tetapi agak lambat juga. Dan ada dua pemain, Jim Okwasa dan juga Rodney Kelvin menutup ruang. Dan larian di sebelah kanan oleh Sitembi. Ramadan terus mengantar. Ronald Gahwanja dicari. Dikeluarkan hanyalah buat Joao Pedro. Terus mengantar dan tandukan dinafikan dengan cukup berkelas oleh Damian Lim. Ya, sekali lagi Aiman, Joao Pedro menjadi orang yang cukup penting dalam gerakan ini. Ramadan membuat crossing yang pertama, ada clearance daripada pemain Sabah. Terlacak ataupun tergelincir jatuh sendiri. Dan ini dia Ronald Gahwanja bersendirian di sebelah kanan. Hantaran ke tengah, pusing amat Daniel Asri. Hadangan oleh Dominic, peluang kedua. Adanya pergelutan di dalam kawasan Amela.
yang dimenangi oleh Gabriel. Ya, gerakan dimulakan oleh Ronald Ngawanja membawa bola dengan larian yang cukup baik 30 ataupun 40 meter untuk memastikan dia berjaya mencipta peluang ataupun ruang untuk Daniel Asri. Israewa Nyokong mahukan satu lagi sekurang-kurangnya. Nah, itu adalah gerakan terakhir. Satu lagi kemenangan besar untuk Kuching City yang setakat perlawanan ini akan berada di kedudukan kedua sebelum tamatnya aksi KL City Melaka diceras. Sabah terpaksa berputih mata apabila keputusan akhir di Stadium Negeri di Kuching. Kuching City 2, Sabah 0.